Baiklah, ini merupakan bahan bantu mengajar inovasi kami yang pertama untuk kemahiran menggelecek tahun 4 bagi permainan hoki. Baiklah, seterusnya kita bergerak ke inovasi bahan bantu belajar, kemahiran kedua bagi kumpulan kami. Baiklah, seterusnya kami telah memilih kemahiran menjaring bagi permainan bola sepak tahun 4. Bagi inovasi yang kedua ini, kami telah mengurangkan beberapa bahan iaitu paip PVC dan menambah jaring sebagai penambahbaikan. Ini merupakan simulasi bahan bantu belajar yang kedua. Baiklah, kita beralih pula kepada bahan bantu mengajar kami yang ketiga untuk kemahiran kami yang terakhir, iaitu kemahiran olahraga asas bagi larian berhalangan. Baiklah, untuk bahan bantu mengajar kami yang terakhir ini terdapat pengurangan dari segi batang pipe dan juga jaring dan juga bola yang telah digunakan tadi. Kami juga telah menambah span dan juga bahan-bahan penjabungan. Dan seterusnya kita beralih kepada video pemasangan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada simulasi bahan bantu mengajar kami yang ketiga bagi kemahiran larian berhalangan, iaitu melompat pagar. Baiklah, di bahan bantu mengajar ini kami telah menyediakan 3 tahap ataupun 3 peringkat bagi murid-murid, iaitu di tahap pertama cuma untuk bagi murid-murid untuk mengetahui asasnya, dan pada tahap yang kedua dan ketiga untuk memberikan sedikit cabaran bagi mereka untuk melakukan teknik yang betul. Ini murid-murid hanya perlu melanggar sahaja span ini kerana ianya tidak akan menyakitkan mereka. Jadi mereka cuma perlu melakukan olah gerak sahaja.